Akhirnya pokok nona ini berbuah semula. Memang banyak bunga yang sudah bertukar menjadi buah. Saya pun rasa senang hati. Inilah kesan positif yang boleh saya nampak selepas saya menambah media tanam. Sebelum ini media tanam agak kurang dan keras, menampakkan akarnya. Menambah media tanam yang dicampur dengan sedikit kompos menghasilkan media tanam yang lebih poros, mudah untuk digemburkan. Selain pokok ini mengeluarkan bunga yang banyak, ianya juga turut mengeluarkan pucuk-pucuk baru. Pada pengalaman saya, pucuk-pucuk baru ini akan menghasilkan ranting-ranting yang baru. Dan di sinilah akan keluarnya bunga dan buah. Ianya akan berterusan seperti ini. Dan pokok nona akan berbuah sepanjang tahun, tidak bermusim. Bagi menambah kesuburan pokok nona ini, saya berikan baja bunga dan buah. Saya dah gunakan baja ini untuk membaja pokok nona dah lebih setahun. Dan hasil penggunaan baja ini sangat memberangsangkan. Saya pun tak sangka kawan-kawan, baja ni adalah baja yang murah, tetapi kualitinya premium. Untuk pokok nona di dalam pasu ni saya tak berikan banyak sangat. Lebih kurang dalam 2 sudu sahaja. Dan pokok nona ini saya berikan baja setiap 2 minggu. Inilah perkembangan terkini pokok nona yang saya tanam. Media tanam yang kurang saya tambah dan pokok ini diberikan siraman dan baja yang mencukupi bagi memastikan ianya sentiasa berbuah sepanjang tahun.